Kuala Lumpur memetik laporan harian Metro. Kebanjiran warga asing termasuk pendatang tanpa izin parti menimbulkan kebimbangan masyarakat, terutama apabila ada yang terbabit dengan pelbagai jenayah sekaligus mengancam keselamatan negara. Sepanjang tempoh 4 tahun dari 2021 hingga November 2024, seramai 9,684 warga asing dari pelbagai negara telah ditahan terbabit dengan jenayah kekerasan, samun, curi, bunuh, rogol dan jenayah lain. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin berkata, antara yang tertinggi melakukan jenayah di negara ini ialah membabitkan warga dari Indonesia, Myanmar, Bangladesh, Filipina dan Pakistan. Menurutnya, berdasarkan rekod kebanyakan warga asing yang ditahan polis antara 2021 hingga November lalu biasanya terdiri daripada dua kategori, iaitu yang memasuki negara ini secara sah tetapi tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan, dan mereka yang masuk secara haram tanpa dokumen atau melalui pintu masuk yang tidak sah. Katanya sebagaimana dipetik dari harian Metro, bagi tangkapan membabitkan tiada dokumen dalam tempoh sama seramai 4,222 parti ditahan mengikut Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63, katanya. Razaruddin berkata tangkapan warga asing membabitkan kes tinggal lebih masa pula adalah seramai 6,559 bagi tempoh sama. Sementara itu jumlah wanted person, iaitu orang dikehendaki, warga negara asing dari 2020 hingga November 2024 adalah seramai 2,141 orang, manakala orang dikehendaki membabitkan kes jenayah dari Jabatan Siasatan Jenayah JSJ seramai 1,414, kes jenayah komersial seramai 325 dan narkotik seramai 402 orang. Cabaran utama yang dihadapi oleh polis Diraja Malaysia PDRM dalam membenteras jenayah membabitkan warga asing, terutamanya parti, ialah pengesanan identiti. Kesulitan dalam mengesan mereka yang berada di kawasan sukar dikenal pasti dan kerjasama antarabangsa yang terhad, katanya. Beliau berkata beberapa faktor lain yang menyumbang kepada cabaran-cabaran ini termasuklah isu penguatkuasaan undang-undang, akses kepada maklumat risikan, kerjasama antarabangsa serta kekangan sumber. Bagaimanapun, PDRM terus berusaha untuk memperbaiki penguatkuasaan melalui penggunaan teknologi, kerjasama antarabangsa dan operasi yang lebih bersepadu untuk mengekang masalah ini demi memastikan keselamatan negara yang lebih terjamin, katanya. Memetik laporan harian Metro 30 Januari 2023, laporan tersebut mengatakan Lembah Kelang terus menjadi kawasan hotspot kependudukan warga asing paling ramai, terutama membabitkan warga Indonesia, Bangladesh, Myanmar, yang membabitkan etnik Rohingya serta Nepal. Ini bertitik tolak kepada peluang pekerjaan ditawarkan di Lembah Kelang dengan kebanyakan warga asing terbabit mendominasi pekerjaan bidang perniagaan tekstil, perkhidmatan serta pencucian di ibu kota. Setiausaha Agung Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa MHO Datuk Hishamuddin Hashim berkata, kawasan seperti Keramat, Puchong dan Setiawangsa menjadi lokaliti paling ramai dihuni warga asing. Menurutnya, taburan lokasi warga asing juga bersifat tidak teratur, iaitu sebahagian warga Bangladesh ada yang menetap di Keramat manakala sebahagian lagi di Puchong dan sebagainya. Mereka pilih tinggal di lokasi ini kerana dekat tempat kerja dan kemudahan awam ditawarkan adalah baik berbanding kawasan luar Lembah Kelang. Kalau di luar Lembah Kelang, mereka terbabit dalam segmen pekerjaan lain yang dibenarkan namun kurang mendapat sambutan berbanding Lembah Kelang, katanya. Katanya lagi, usaha menyekat secara menyeluruh warga asing memasuki negara ini hampir mustahil kerana mereka diperlukan dalam beberapa segmen perkhidmatan seperti pembinaan, pencucian serta perkhidmatan. Kalau kita sekat terus, pasti wujud kekosongan dalam segmen pekerjaan itu yang tidak mampu diisi warga tempatan. Kaedah terbaik melaksanakan pemantauan secara berterusan. Berhubung warga asing masuk secara haram pula, kita semua tahu negara ini ada laluan sempadan yang panjang iaitu lebih 3,000 km. Jadi kalau kita ingin kawal sempadan sepanjang itu, ia agak sukar, katanya. Apa yang boleh dilaksanakan adalah memastikan setiap warga asing yang berada di negara ini mempunyai rekod. Jika berlaku apa-apa, mudah untuk pihak berkuasa mengambil tindakan sewajarnya
katanya lagi. Menurut laporan tersebut lagi, warga asing Indonesia, Bangladesh, Myanmar dan Filipina dikesan merekodkan jumlah tertinggi tangkapan polis dan kes jenayah di negara ini berbanding pendatang asing lain. Menurut sumber, ada pekerja warga asing ini menganggap jenayah samun, curi dan pecah rumah sebagai pekerjaan sampingan selepas selesai bekerja di tapak pembinaan pada waktu siang. Malah ada juga yang terbabit dalam kegiatan rogol dan membunuh rakan senegara akibat permasalahan peribadi serta dendam. Walaupun ada yang menganggap kemasukan pekerja atau pelajar asing dapat membantu ekonomi negara, namun kegusaran timbul apabila ada kalangan mereka penjenayah yang sanggup membunuh. Tidak hanya menguasai perniagaan, malah ada warga asing terbabit kongsi gelap sedikit dan melakukan jenayah terancang, katanya.